Ramai orang dengar RON 95 masih kekal pada RM1.99 seliter. Lalu terus rasa keadaan masih terkawal. Tapi untuk tepat, kita kena faham satu benda dulu. Harga itu merujuk kepada RON 95 bersubsidi di bawah Budi 95. Bukan semua kategori RON 95 dalam pasaran. Setakat sekarang, RON 95 bersubsidi di bawah Budi 95 masih kekal pada RM1.99 seliter. Itu memang beri sedikit kelegaan kepada pengguna yang layak. Tapi pada masa yang sama, tekanan sebenar dalam pasaran minyak global masih bergerak dan itu yang orang ramai tak boleh pandang ringan. Menurut kenyataan terbaru Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kerajaan masih berusaha mengekalkan harga Budi 95 ini walaupun ketegangan di Timur Tengah terus menekan pasaran tenaga. Itu penting. Sebab bila seorang Perdana Menteri sendiri bagi amaran macam ini, maksudnya kerajaan nampak risiko itu sebagai sesuatu yang nyata, bukan sekadar bunyi headline luar negara. Dekat sinilah ramai silap baca keadaan. Orang nampak harga bersubsidi masih belum berubah, lalu fikir masalah belum sampai. Padahal subsidi cuma beli masa. Ia tak hapuskan tekanan yang sedang berkumpul di belakang sistem. Bila laluan tenaga global seperti Strait of Hormuz terganggu, kesan dia bukan setakat pada harga minyak mentah. Kapal boleh tertangguh, kos penghantaran boleh naik, masa penghantaran boleh jadi lebih panjang dan semua tekanan itu akhirnya boleh merebak ke logistik, perdagangan dan harga barang import. Maksudnya, walaupun pam petrol untuk penerima Budi 95 masih stabil hari ini, tekanan dalam rantaian bekalan sudah mula bergerak. Jadi apa sebenarnya yang kerajaan cuba buat sekarang? Secara mudah, kerajaan sedang pegang penampan supaya kejutan kepada rakyat yang layak tak berlaku terlalu cepat. Dalam masa yang sama, kerajaan juga kena berdepan hakikat bahawa kalau harga minyak global terus tinggi, tekanan fiskal dan kos ekonomi lebih luas tetap akan datang. Poin dia sekarang bukan panik. Poin dia ialah beza antara harga yang masih dilindungi subsidi dengan harga pasaran sebenar yang sudah mula naik ikut tekanan global. Kalau orang salah faham beza ini, mereka akan rasa semuanya masih normal. Sedangkan realitinya, penampan itu sedang menahan gelombang yang lebih besar. Sebab itu, isu ini penting untuk semua orang, bukan setakat pengguna petrol sahaja. Bila kos tenaga global terganggu, tempias dia boleh sampai kepada makanan, barang import, pengangkutan dan operasi perniagaan. Jadi walaupun Budi 95 masih lindung satu bahagian, ia tak semestinya boleh lindung seluruh ekonomi daripada tekanan yang sama. Jadi takeaway paling tepat ialah ini. RON 95 bersubsidi di bawah Budi 95 memang masih kekal pada RM1.99 seliter setakat sekarang. Tapi itu bukan tanda risiko sudah hilang. Itu cuma tanda kerajaan masih mampu tahan buat sementara waktu. Dan kalau krisis tenaga berlarutan, tekanan sebenar akhirnya tetap boleh masuk ke poket rakyat melalui saluran yang lebih luas.